Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurfana Khalisha binti Rahmat. Saya berumur 11 tahun. Saya dari kelas 5 Ibnu Sina. Saya merupakan pengawal pusat sumber sekolah. Saya belajar di Sekolah Kebahasaan Temai, Pekan Pahang. Kod sekolah saya ialah CBA 5029. Hobi saya ialah membaca buku cerita dan menonton televisyen. Cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang guru. Pada hari ini, saya akan mengulas 2 buah buku menarik yang telah saya baca. Buku yang pertama bertajuk Pesanan Terakhir. Buku ini ditulis oleh Hakimi Muhammad. Buku ini merupakan siri sastera kontemporari dan diterbitkan oleh Cita Publishing pada tahun 2005. Buku ini mengandungi 68 halaman bercetak. Watak utama di dalam buku cerita ini bernama Yusri. Yusri yang terkenal dengan sifat kenakalannya di sekolah. Walaupun datang daripada keluarga yang kaya, tetapi Yusri kurang mendapat perhatian daripada kedua ibu bapanya. Yusri berdepan berbagai cabaran hidup dan konflik keluarga. Sebelum seorang disayanginya meninggal dunia, dia menerima satu pesanan terakhir yang menjadi amanah untuk diteruskan. Pesanan tersebut memberi kekuatan dan semangat kepadanya untuk menjadi orang yang lebih tabah, bertanggungjawab serta menghargai kasih sayang keluarga dan sahabat. Walaupun menghadapi pelbagai dugaan, dia tetap berusaha menunaikan amanah tersebut sehingga berjaya mencapai matlamatnya. Nilai murni yang boleh diteladani melalui cerita ini ialah kita hendaklah menyayangi ibu bapa dan orang yang kita sayang. Amanah yang diberikan perlu dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Jangan mudah berputus asa apabila menghadapi cabaran. Kejujuran, ketabahan dan semangat membantu kita mencapai kejayaan. Buku kedua ini pula bertajuk Sudah-Sudahlah Tertipu, Menipu dan Ditipu. Buku ini adalah hasil penulisan Root of Size yang mengandungi 151 halaman. Buku ini diterbitkan oleh PTS Publishing House Sendirian Berhad. Cetakan pertamanya adalah pada tahun 2017. Kita selalu dengar dakwaan-dakwaan seperti ulat restung keluar dari muka, makan ciasat boleh kurus, makan kicap nanti anak yang lahir jadi hitam, minum soya nanti kulit jadi putih. Adakah ini benar? Ataupun kita sudah tertipu, menipu dan ditipu? Buku ini membincangkan pelbagai mitos, kepercayaan salah, maklumat palsu dan penipuan yang sering berlaku dalam masyarakat, terutamanya berkaitan kesihatan, sains dan kehidupan harian. Buku ini dihasilkan bertujuan membuka mata pembaca supaya tidak mudah percaya kepada perkara yang tidak sahih. Buku ini menghiburkan pelbagai topik seperti rawatan restung yang meragukan, produk detox yang tidak terbukti, mitos seperti jangan mandi air hujan nanti demam, dan kepercayaan seperti bumi ini mendatar. Semua ini dijelaskan dengan fakta sains yang mudah difahami supaya pembaca tidak mudah tertipu. Buku ini juga membincangkan bagaimana seseorang boleh ditipu oleh maklumat palsu, dan juga bagaimana sesetengah pihak mengambil kesempatan untuk menipu orang lain. Antara pengajaran penting daripada buku ini ialah: pertama, kita jangan mudah percaya maklumat tanpa sebarang bukti. Kedua, sentiasa semak kesahihan suatu perkara. Dan yang ketiga, gunakan pemikiran kritis sebelum berkongsi suatu maklumat. Buku ini juga mengingatkan kita bahawa banyak kepercayaan popular sebenarnya adalah pseudoscience atau sains palsu.
Kita perlu bijak menilai, tidak mudah terpengaruh dan sentiasa berfikir secara kritikal supaya tidak menjadi mangsa penipuan. Kesimpulannya, buku ini sangat sesuai dibaca oleh semua lapisan masyarakat kerana ia membantu kita menjadi lebih bijak dalam menilai suatu maklumat. Sekian, terima kasih.